kita dah sampai kampung Naruto. Perasaan kau dah nampak Fuji? Mendokse. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Kawaguchiko Station. So sekarang kita nak jalan pergi kita punya hotel and beli strawberry sekejap. Sweet. The sweetest which one? The best. Or sweet. Cuba kerucut di strawberry. Masam sikit. Rasa Tapi tak masam sangat ah. And dia bapak fresh weh. So ni hotel kita, Kawaguchiko Resort and Business Sawah. So kita nak rehat sekejap and then kemudian barulah pergi teroka kawasan-kawasan bandar Kawaguchiko ni. Uji guys. Struggle je. Rumah kat sini semua macam cantik oh. Ha. I rasa kalau rumah I kat sini Haura dengan Hayun, I dah tak boleh tipu dia. Panas lah. Asyik nak main kat luar. Dia dah tak boleh tipu dah. Sebab 24 jam tak panas. Apa yang sekarang? Nanti keluar. Kau mau wasabi? Kat sini lagi tenang tau nak buat vlog pada kat Shibuya, dekat Akihabara ke mana-mana yang lain tadi yang kat Tokyo tu. So kat sini dia macam lebih tenang, angin-angin. Ni rumah favourite I. Kalau Ang ada banyak duit Ang nak beli rumah ni mah. Kalau kita pindah rumah ni mah agak-agak kan, Cawangan Jepun. agak-agak Haura memang dia 24 jam lah. Memang main kat luar je. Kita dah tak boleh tipu dia dah. Panas lah Haura tak boleh main kat luar. Sebab cuaca kat sini sentiasa sejuk. Kita sekarang ni tengah nak cari basikal sewa sebenarnya. Cumanya dekat depan tu dah sold out basikal dia. Tak ada basikal lah. So, Solo jap. Ada kereta. Dia kata, oh, dia bagi jalan. Tak, tapi dia berhenti tak? Jalan je lah. Overnight stay? overnight. Until 12 PM tomorrow. Sumimasen, miss. Can this ride 2 person? 2 person. Yeah. One here, one here, kan? No. Oh, tak boleh. One bike, one person only. Kau reti naik basikal tak? Tak reti tu. Aduh. Cik Dik nak pergi mana Cik Dik? Seorang di Cik Dik. Ha? Janganlah malu-malu dengan abang. Dah. Gua nak reverse ni dah. Dah lu jangan main gila sama gua dah. Dah langgar gua ada. Habis jalan. Cara dengan balak ni dah sampai. Duit. Kau cakap cibi. So sekarang kita dah selesai merempit. Kita nak pergi kampung Naruto pula. Kena naik train. Tak boleh merempit sebab kita tak ada lesson. Itu pergi mana? Okey, 50 lah. Dah kau yang untuk tak pada. Bapak berpusing siul. Weh. 100 on. Ni bukan cuti. Jom lah. Jom. Masuk kampung Naruto guys. I tergamam tau. Tergamam ni tu. Gila weh view dia. Apa cantik. Uish.
Kita dah sampai kampung Naruto. Sekarang kita ada dalam Ferris wheel dengan view Mount Fuji dekat sana. Sambil makan churras. Wah, dia dah tunjuk skill dia weh. Rempit dia. Aina. Morning gang. Dah pagi and kita boleh nampak Gunung Fuji. Sekarang pukul 5. Kita nak pergi breakfast kejap, lepas tu nak pergi Lawson. Ohayo. I suka tempat. Jom. Nak sangat pergi Lawson kan? Ambil kau, tak ada orang. Interview akak, saya nak interview akak. What is your Malay Malo. Kat situ dah kantoi dah. ke kung shi ni. Mana ada orang Jepun cakap anu ke? Bestie. Boleh. You jangan masukkan yang tu. Ada Fuji dekat belakang Lawson tu. So kita nak pergi Lawson. Let's go. Sejuk tau. Sampai tekan air muka semua kebastai kita naik basikal. Warmnya. Mount Fuji is the highest mountain in Japan. Nak buying you this one. Ya, ni cantik ke? Cantik. Tapi kenapa ada naga dengan harimau? Yang ni. Katok. Hai. Best? Alamak, badan saya gatal. Macam mana ni? Yang mana? Nanti garu. Okey? Nanti garu kat mana? Kat belakang. Atas lagi. Tepi kiri lagi. Kiri sana. Atas lagi. Puas hati gila geng datang dekat Lake Kawaguchiko ni. Memang view dia sangat-sangat cantik. Ada pokok sakura, bunga sakura, angin dia. So kat belakang ada Fuji. Mana Fuji? Sana. Ada Gunung Fuji. Ya Allah. Bapak laju siap, aku tak dapat rekod. So ni kita punya train Shinkansen. Kau tengok design daripada bapak garang siut. Macam spaceship weh.